Cepat sikit lagi ya. Tunggu apa ni? Sabar. Ada mana? Nak pergi Spimat? Kau serius lah? Ha? Aku nak balik beli tisu basah. Nak pergi Spimat? Nak dengar pukul 10, sempat ke? Serabut betul lah aku dengan menekan-nekan. Spimat mana? Buka pukul 11. Pukul 10 tutup. Sempat ke dia pergi sana? Kenapa tak boleh kalau pukul 10 aku nak pergi? Spimat tutup pukul 10 kan? Kalau kau pergi pukul 10 dah tutup lah sana. Masalahnya rumah aku tutup pukul 11. Spimat mana tutup pukul 11? Kejap lah Google kejap. Tak payah. Serius pukul 11 rumah aku. Serius. Betul. Rumah aku 10 lah. Lah, kau tak percaya? Tak percaya. Okey, back. Okey, fine. Okey, Deal. wood fire. Okey, deal. Okey, kalau betul wood fire aku nak set yang paling mahal sekali. Okey, deal. Set. Susah. Orang kalau tak percaya kita boleh buat apa kan? Kita tak ada kuasa. Nak buka company ni memang senang, semua orang boleh buat. Tapi nak jaga staff ni memang pening kepala. Sorol, buka ke Spimat semalam? Mestilah. Okey, mantap lah. Kemenangan yang pertama, wood fire. Wajib. Wajib nampak macam orang kaya lah hari ni. Cik, saya buka pukul 11. Buka Pakcik. Aduh. Habis duit aku. Nak apa, Rol? Berdiam tak? Esok kau ambil MC lah. So, macam mana? Puas hati? Lain kali kalau tak tahu, diam je. Dengar cakap orang yang berpengetahuan tinggi. Macam aku.